Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdaila Azhara binti Zubair ingin menjelaskan apakah itu buli. Buli ialah tingkah laku agresif yang disengajakan, melibatkan ketidakseimbangan kuasa untuk menyakiti orang lain dari segi fizikal, lisan, sosial atau cyber. Assalamualaikum, nama saya Wan Syara binti Wan Zaidi. Hari ini saya akan menceritakan tentang jenis buli yang sering berlaku dalam kalangan remaja. Yang pertama, buli fizikal, melibatkan tindakan agresif yang dapat dilihat secara nyata terhadap tubuh badan atau harta benda mangsa. Yang kedua, buli lisan atau dikenali sebagai verbal, penggunaan bahasa atau suara untuk merendahkan martabat individu lain. Ini adalah jenis buli yang paling kerap berlaku. Dan yang ketiga, buli sosial, tindakan yang bertujuan merosakkan reputasi sosial atau hubungan mangsa dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah buli cyber atau dikenali sebagai digital, pembulian melalui platform teknologi yang boleh berlaku 24 jam sehari tanpa sepadan fizikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nunasa Khadijah binti Ahmad Tamizi. Hari ini saya akan menguraikan tentang punca-punca berlakunya pembulian. Yang pertama, kurang kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Apabila seorang anak tidak mendapat perhatian mencukupi di rumah, mereka mungkin terasa terabai, marah dan kecewa. Perasaan tersebut boleh menyebabkan mereka melakukan tingkah laku yang agresif, seperti membuli rakan-rakan di sekolah. Selain itu, pengaruh rakan sebaya dan media sosial juga menyebabkan seseorang menjadi pembuli. Rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Jika seseorang berkawan dengan individu yang suka membuli, mereka mungkin akan mengikut tingkah laku tersebut. Yang ketiga, kurang didikan agama dan nilai moral. Didikan agama dan nilai moral membantu seseorang untuk membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Tanpa panduan ini, seseorang mungkin tidak mengetahui kesan buruk terhadap perbuatannya kepada orang lain. Yang keempat, mereka ingin menunjukkan kuasa. Ada individu yang membuli supaya dapat melihatkan diri mereka kuat, hebat dan ditakuti. Mereka merasakan dengan menindas orang lain, mereka akan dihormati. Tapi perbuatan tersebut adalah salah dan merugikan semua pihak. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dina. Hari ini saya akan membincangkan cara untuk elak dibuli. Yang pertama, kita kena tunjukkan keyakinan diri. Bila kita nampak yakin, berjalan tegak, bercakap jelas, tak takut, pembuli tak berani nak ganggu sebab mereka biasanya sasakan orang yang nampak lemah. Yang kedua, berkawan dan sentiasa dalam kumpulan. Pembuli sebenarnya pilih mangsa yang bersendirian. Bila ada kawan, kita lebih semangat dan ada sokongan. Yang ketiga, elakkan kawasan berisiko. Contohnya tempat sunyi, belakang bangunan sekolah atau tempat yang kurang pengawasan guru. Yang keempat, jangan mudah terpedaya atau bertindak balas secara kasar. Kalau kita balas dengan marah atau ganas, keadaan boleh jadi lebih teruk. Cuba bertenang dan cari bantuan. Seterusnya, tindakan jika nampak mangsa dibuli. Yang pertama, kita kena segera maklumkan kepada guru atau orang dewasa. Jangan simpan sendiri, lagi cepat lapor, lagi cepat masalah boleh dihentikan. Yang kedua, bantu mangsa pergi ke tempat selamat. Bawa dia ke tempat yang ada guru atau kawasan yang ramai orang. Yang ketiga, kita kena berikan sokongan emosi. Cakap benda yang baik seperti, aku ada dengan kau, supaya mangsa tak rasa keseorangan. Yang keempat, jangan jadi penonton. Jangan rakam, gelak atau biarkan saja. Itu boleh membuatkan pembuli rasa mereka disokong.
Kenapa dia lari? Dia bully orang cikgu. Kenapa? Dekat mana? Dia bully dekat tengah-tengah tu cikgu. Tak apa, semua je kita jumpa dengan mangsa tu. Awak, okey tak? Ada kat sini bully saya. Siapa? Takut Cuba dalam nama kita. dia. Cuba nama dia. Takut dalam kita. Tak apa, biarlah cikgu siasat sendiri, okey? Dah kata ke? Ini kamu. Saya tak buat cikgu, saya tak buat. Awak yang bukti budak tu. Mana ada budak mana ni? Tapi saya nampak cikgu. Dia bully budak tu. Tipu! Saya nampak cikgu. Tipu cikgu. Mana ada? Mana budak tu? Awak sini. Sekarang ni saya nak kamu dua ceritakan sejarah baik-baik. Kamu minta maaf dekat dia. Minta maaf dekat dia sekarang. Minta maaf. Salah tak kata salah dah. Ha, bully tu salah tak korang. Tengok ni dah maaf-maafan. Hatikan bully.